Berapa lama lagi sampai kau bangkit? Tak pasti. Baik kau jaga keseimbangan ni. Jangan sampai rosak macam dulu. Solar, bangunlah. Apa jadi ni? Siapa yang buat kau jadi macam ni? Gempa, kau dah jumpa Solar. Alamak, keadaan dia teruk. Ini semua salah aku. Sekarang bukan masa salahkan diri. Kita bawa Solar balik dulu. Cepat. Nampaknya dia cedera teruk akibat kuasanya sendiri. Maksud kau, tenaga elemental dia hampir kosong. Mustahil. Solar tak akan gunakan tenaga dia sampai macam ni tanpa sebab. Jam kuasa solar tak ada. Jadi ada orang yang ambil jam kuasa solar. Siapa yang ambil? Tak mungkin. Kau tahu budak yang serang solar kan, Duri? Tahu. Tapi rasanya tak mungkin solar kalah lawan mereka. Kenapa tak mungkin? Sebab mereka nampak macam budak-budak biasa je. Tapi mereka ambil jam kuasa solar. Ini bukan sekedar pergaduhan budak sekolah je. Ini dah jadi ancaman. Betul. Kalau jam kuasa solar jatuh ke tangan orang yang salah, itu boleh jadi bencana. Kita kena cari mereka. Duri, kau tahu tak mereka tinggal dekat mana? Aku tak tahu. Mereka murid baru agaknya. Sebab tak pernah nampak sebelum ni. Cis, murid baru? Berani betul dia kacau keluarga kita. Tak boleh biarkan je ni. Rosak maruah kita nanti. Bagi tahu aku muka budak-budak tu, Duri. Biar aku belasah diorang. Aku pun. Dah geram aku nak ajar orang ni. Nanti, kalau dia boleh serang solar guna kuasa tu, maknanya dia bukan orang biasa. Bukan sembarang orang boleh guna dan kawal kuasa elemental. Terlebih lagi kuasa solar. Itu maknanya mereka bukan orang biasa. Betul. Kita sesama elemental pun tak dapat guna kuasa elemental lain. Apatah lagi orang biasa. Ya tak ya. Kau tak dapat guna kuasa aku kan? Buat apa aku guna kuasa kau? Kuasa aku lagi hebat lah. Cis, perasan aku rasa ingan kau baru tahu. Ele, aku ada. Katon, go ka Q no jutsu. Woi, Lasen! Aduh. Hai korang ni. Korang tengah bincang serius ni. Korang buat hal pula. Hehehe. Sorry. Kalau betul mereka bukan orang biasa, lepas tu siapa mereka sebenarnya? Dan apa tujuan mereka? Kau kata tadi mereka murid baru kan?
Mungkin mereka musuh yang sengaja datang sini untuk curi jam kuasa kita. Sebab lokasi jam kuasa solar akhir sekali nampak di tempat dia pengsan. Maknanya musuh tu dah matikan lokasi sehingga sulit dikesan. Marilah Mi kalau berani. Baik sekarang kita cari mereka dan ambil balik jam kuasa solar. Jom, kita cari jejak mereka dekat lokasi solar pengsan tadi. 2 orang jaga solar kat rumah. Jangan lupa selalu pantau lokasi jam kuasa solar dekat jam kuasa masing-masing. Okey, Blaze, Ais, korang tunggu rumah dan jaga solar. Biar kita orang yang kesan jejak mereka. Aku nak ikut lah. Aku tak nak duduk dekat rumah je. Tak, kau duduk rumah. Tapi dengar arahan aku. Jom. Bye. Ada yang datang. Sembunyi. Solar dah tak ada. Mereka yang serang solar. Mungkin dia dah... Tekan Halida. Tumbukan Taufan. Cengkaman tanah. Apa korang dah buat pada solar? Bagi balik jam kuasa tu. Bukan kami yang serang solar. Jangan tipu. Kau ingat kita orang tak tahu ke? Tolong, lepaskan kami. Bukan kami yang buat semua ni. Lepas tu siapa? Ada orang asing yang tiba-tiba datang dan serang solar. Dia yang ambil jam kuasa tu. Siapa orang tu? Kami tak tahu. Tolonglah lepaskan kami. Jangan harap. Korang punca solar dalam bahaya. Apa tujuan korang datang sini? Kami... Jawab dengan jujur atau kau akan terima akibatnya. Baik. Kami datang sini nak tengok keadaan solar. Sebab petang tadi kami lari kerana takut kena serang juga. Betul. Orang asing tu yang ambil jam kuasa solar dan menyerangnya. Bukan kami. Macam mana rupa orang asing tu? Macam alien. Sebab dia tak ada hidung. Satu mata dia hitam, satu lagi putih. Dia guna pelindung kepala dan baju besi. Mix dengan scene alien. Tapi mereka ada hidung dan tak guna baju besi. Itu je yang kami ingat. Satu lagi, dia ada bawa pedang di belakangnya. Betul semua yang kau cerita ni. Kau tak tipu kita orang kan? Betul, kami tak tipu. Kami tak ada maksud untuk curi jam kuasa solar. Kami cuma nak try lawan tanpa guna kuasa je. Tapi tiba-tiba orang asing tu datang dan curi jam kuasa solar. Lepas ni jangan korang berani kacau solar dengan duri lagi. Baik. Kapal angkasa? Kapal angkasa siapa tu? Itu kapal angkasa Zain. Mana dia nak pergi? Mereka menuju ke arah rumah kita. Confirm mesti kapal angkasa tu yang ambil jam kuasa solar. Cepat sikit Taufan, kita kena halang kapal angkasa tu. Berhenti. Tetakkan halilintar. Halilintar. Nampaknya dia kira aku musuh.
Huh? Nix? Hah? Jadi sekarang ni Sin tak sedarkan diri. Ya, aku datang sini sebab perlukan pertolongan korang. Lepas tu, satu lagi ni siapa? Kenapa wujud dia sama macam Guardian dulu? Ini Ras Arya dari planet Aries. Nama dia Zain. Dia serang kita orang sebab nak paksa kami join pasukan mereka. Mereka? Bukan ke dia seorang je? Tak, dia datang berdua dengan Zain. Tapi aku tak tahu dia ada kat mana. Akhir sekali, kapal angkasa dia jatuh dekat kawasan hutan. Aku dengan Sin terjebak di Serambi Ashura sebab kapal angkasa kami rosak teruk. Masa kami dah siap baiki, tiba-tiba Zain datang dan halang kami. Dia buat kapal angkasa kami rosak lagi. Dan Sin... Zain serang Sin sampai jadi macam ni. Lepas tu, aku tak tahu macam mana Zain dikalahkan. Aku rasa macam ada yang kendalikan badan dan fikiran aku. Hah? Apa mungkin Lunar? Macam pernah dengar nama tu. Kau tak tahu? Aku tak ingat. Bukan ke hari tu Ais cakap masa dekat planet Voltas, Luna pernah bangkit kat... Baik kita cari Zehin tu. Aku pasti dia yang ambil jam kuasa solar. Jangan risau. Kita orang pasti akan tolong kau dengan Sin. Terima kasih, Ais. Kenapa kau pilih budak tu? Sebab dia yang mampu. Habis tu, berapa lama lagi sampai kau bangkit? Tak pasti. Baik kau jaga keseimbangan ni. Jangan sampai rosak macam dulu. Tuan, Nova tak nak dengar. Dia ambil sebahagian serambi suria dan mengubahnya jadi kawasan berapi. Tak guna!